Hai, Assalamualaikum. Minggu ni Dia dan juga Farah berada di... Kat mana, Farah? Kita berada di Gombak, guys. Rumah yang kita nak pergi tour ni, guys, adalah rumah banglo. Yang dibina daripada awal juga tau. Dan istimewanya tentang rumah ni, guys, banyak sangat bentuk-bentuk arch. Wah, dan pemilik juga seorang yang masih muda. Tapi untuk konsepnya pula adalah mengkonsepkan eclectic, tropical. And I paling suka dia punya struktur rumah tu, Farah. Sangat-sangat unik. So sebelum kita pergi tour rumah ni, sebiasa untuk korang yang baru jumpa channel House of Malaysia, pastikan korang tekan like dan subscribe House of Malaysia. Let's go, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai House of Malaysia. Selamat datang ke rumah saya. Jemput masuk. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nadia. Saya kerja sebagai marketing eksekutif. Umur saya 29 tahun dan IG saya ialah Rumahku Nadiku. So, saya baru bina rumah ni tahun lepas, mula bina April 2023. Kemudian saya baru pindah masuk pada Mei 2024. Konsep rumah ni ialah eclectic tropical. So, rumah saya dibina atas tanah yang diberikan oleh ayah saya. Tanah ni berkeluasan 8,000 square feet. Binaan rumah ni ialah lebih kurang 2,900 square feet. Saya tinggal bersebelahan dengan kakak saya. Saya mula bina rumah ni dapat inspirasi daripada Pinterest lah mostly. Okey, jom saya bawa tour rumah saya. Hai, so ni entrance rumah saya. Kalau nampak warna hijau, sebab saya suka warna hijau. Lepas tu kalau kat sini tiles pun warna hijau juga sebab kita nak dia masuklah konsep pintu warna hijau ni kan. So pintu ni saya buat bentuk arch sebab saya suka lain dari yang lain. And then saya terinspirasi lah dengan dari Pinterest juga, ada a few yang pintu bentuk arch. Lepas tu handle ni kayu sebab kita nak dia nampak natural sebabkan pintu ni dah warna hijau, so kayu lah yang masuk dengan pokok-pokok warna hijau. Jom masuk. So bila masuk je rumah saya, kat sini boleh nampak shoe cabinet pun bentuk arch juga sebab kau perasan memang saya suka arch lah. So shoe cabinet kita tak adalah warna hijau, kita buat warna putih pula sebab nanti kalau banyak sangat hijau kita pening kan. And then dekat sini pula ialah guest bedroom. Guest bedroom kita tak siap lagi so tak boleh tengok. Kat sini ada toilet. Toilet boleh masuk dari guest bedroom dengan kat luar. Okay, di sini pula kita ada bahagian sudut ketenangan ataupun sudut muzik kita. Kat sini kita ada vinyl player, suami saya punya. Kat sini ada koleksi vinyl dia. Adalah banyak lagu-lagu yang dia suka. Ini jam pun bentuk vinyl juga untuk sedikit keistimewaan kat situ. Dan semestinya pokok-pokok. So kat sini kita ada banyak pokok-pokok yang nak masuk, orang kata estetik lah kepada muzik-muzik ni. Okay, so sekarang ni kita berada dekat ruang tamu saya. Kalau boleh nampak di sini, perabot-perabot saya kebanyakannya mix and match. Dan juga pokok-pokok mesti ada. So perabot saya, ada yang saya beli baru, ada yang beli second hand. Saya punya konsep ialah eclectic tropical. So eclectic ni dia mix and match lah. Dia punya colour-colour pun macam colour yang boleh masuk lah with each other. Yang ni saya beli second hand. Kalau tengok Instagram saya banyaklah cerita pasal second hand saya. Tapi yang baru kebanyakannya saya beli dari Taobao. So Taobao yang saya beli ialah sofa ni, cermin tu dan juga TV konsol ni. Kenapa saya beli dari Taobao ialah sebab kebanyakan perabot yang mengikut cita rasa saya tak ada di Malaysia ataupun di Shopee. Saya dah pernah cari. So, memandangkan saya ni pandai cakap Cina, pandai tulis, pandai membaca. Jadi, saya carilah dekat Taobao. Lagipun saya dulu pernah guna Taobao bila saya study kat Beijing. So, saya memang dah familiar lah dengan konsep Taobao ni. So, sofa ni saya beli dekat Taobao. Makan masa dalam sebulan lah nak sampai. Harga dia sebenarnya lebih kurang sama je kalau dah include shipping. Tapi sebab saya suka style dia yang tak ada dekat Malaysia ni. So, saya belilah dari Taobao.
Kapet ni pula hari tu saya melancong ke Uzbekistan. So saya beli di Uzbekistan kapet ni. Tapi saya rasa ada je jual kat Malaysia rasanya. Tapi saya tak pernah carilah. Cermin ni ramai orang tanya, saya suka cermin ni sebab saya boleh mencerminkan diri saya di sini. Saya suka full body mirror dan juga colour dia ni, dia masuklah dengan konsep rumah saya yang penuh kehijauan dengan pokok-pokok semua. Kalau perasan pokok-pokok yang tinggi ni semua ialah pokok suami saya. Suami saya minat pokok-pokok yang rare dan juga mahal. So, sayalah yang kena jaga dia, pokok-pokok ni. Yang di sini pula pokok-pokok yang kurang mahal, pokok-pokok saya. Saya suka pokok-pokok yang menjala sebab dia nampak natural sikit lah. Ini lukisan ni tak dibeli dari mana-mana. Ini ialah hasil tangan anak saya dan suami saya. So kita orang nak beli lukisan tapi lukisan sangat mahal. So kita orang beli canvas sendiri, cat sendiri dan kita orang colour lah sendiri dengan aktiviti hujung minggu dengan anak. So kita orang buat sendiri. Okay, so sekarang ni kita berada di ruang makan rumah saya. So ruang makan rumah saya dekat sini ada meja makan. Kau perasan meja makan ni tinggi sikit. Sebab senang saya nak buat kerja dekat meja makan ni juga. Sebab saya work from home juga sekarang. Meja makan ni ada 4 kerusi dan juga 1 bench. Satu bench ni senanglah kalau orang nak berhimpit-himpit sikit ke, nak penuhkan ruang ni kan. Meja makan ni saya beli dari SSF Home. Okay, kalau tengok kat sini masih lagi ada pokok-pokok rumah saya. Pokok-pokok ni ada Monstera, ada Adansonii, ada... Entahlah, saya pun tak tahu nama pokok sangat sebab yang tahu suami saya. Seperti biasa saya jaga je, saya tak tahu sangat. Lepas tu kat sini kita ada Allah, Bismillah dengan Muhammad. Saya beli dari Fine Grid Studio. Saya beli hari tu adalah dekat pasar ni kan. Di sini pula kita boleh nampak ialah sudut ketenangan suami saya. Dekat sini ialah gitar, amplifier dengan kerusi dari Afrika. So suami saya selalu main gitar lah dekat sini dengan anak saya untuk mencari ketenangan jiwa dia. Okay, di sini pula saya nak bawa ke dry kitchen. So dry kitchen saya seperti yang anda nampak, di sini ada arch lagi. So saya suka arch. Lepas tu saya punya dry kitchen ni warna hijau lah. Untuk nak masuk dalam konsep rumah ni lah, hijau. Saya ada island di sini. Island ni diperbuat dari marble. Ada 3 kerusi. Tiga kerusi ni saya beli second hand juga di Instagram. Backsplash ni ialah tile warna pink sebab saya rasa pink dengan hijau ni boleh masuk with each other. Dia rasa macam tenang sikit. Okay, to keep my privacy, saya ada letak satu blind English style punya. So kat sini petang-petang untuk cahaya masuk saya buka, malam saya tutup lah. Okay, so seperti yang anda nampak, rumah saya ni ceiling dia tinggi, high ceiling. Lebih kurang 15 kaki, 12 ke 15 kaki saya dah tak ingat. Konsep dia high ceiling sebab kita kat Malaysia kan, so Malaysia ni panas. Seperti dinasihatkan oleh beberapa orang, lebih baik buat high ceiling supaya pengudaraan dia lebih bagus. Dan dia tak adalah rasa sejuk sangat, cuma memang dapat rasa nyaman lah. Berbanding dengan kalau ceiling rendah dia macam bahang sikit. So high ceiling ni kat atas tu ada nampak tingkap yang berbentuk 3 segi lebih kurang. Ada natural sunlight lah masuk. Seterusnya saya nak bawa anda untuk tengok ke wet kitchen saya. So seperti anda nampak kat sini kita ada arch lagi untuk masuk ke pintu wet kitchen, untuk masuk ke wet kitchen saya. Di sini inilah tempat kita berkecah-kecah lah. Sebab kita ni memang selalu masak, so dapur memang tak berapa nak kemas atau estetik. Dekat sini backsplash ni pun tiles warna kelabu supaya kalau kotor ke apa dia tak senang nampak. Saya guna stove induction supaya dia lebih selamat lah bagi saya. Tak ada api, rumah ada anak kecil dan juga macam dia lebih terkawal. Okay, as you can see, tile yang saya guna kat dapur ni bercorak sikit dia berbanding dengan tile-tile kat luar sebab kalau bercorak sangat nanti pening kan. Tapi kita nak add on dia punya suasana tu bagi meriah sikit. So, saya gunalah tile yang bercorak sikit ni.
as compared dengan kat ruang-ruang lain, tile ni saya guna tile yang besar untuk rumah saya sebab seperti dinasihatkan juga, kalau tile kecil dia nampak ruang nampak kecil. So tile yang saya gunakan ialah 2x4. 2x4 dia nampak lebih luas lah ruang ni. Sebab saya pernah bertanya lah a few people, dia kata kalau tile kecil memang nampak kecil. Okay, so sekarang ni kita berada di backyard saya where all the happiness happens. So saya memang dari dulu mengimpikan backyard where family boleh berkumpul and then saya boleh jauh daripada public. Kita punya atap ni ialah atap cermin, bersesuaian dengan konsep rumah ni yang penuh dengan pokok supaya boleh cahaya matahari boleh masuk. Lepas tu boleh nampak ada banyak juga pokok lagi. So kawasan ni masih work in progress. Saya masih lagi nak memenuhkan dia dengan pokok-pokok. Kat sini kita nampak chandelier ni. Chandelier ni sangat unik, saya panggil Corona. Chandelier Corona, tak adalah main-main je. Chandelier ni unik, dia berkonsepkan kayu which fit into the house lah. Saya beli chandelier ni dekat Jalan Pudu, masa tu dia ada clearance. So saya nak something yang different. Bila saya nampak chandelier ni clearance pula tu, saya terus beli. Lepas tu kat belakang ni selain pokok-pokok yang biasa yang tak ada hasil, pokok-pokok daun je, kita ada juga pokok-pokok buah kat belakang ni. Ada pokok mangga, pokok markisa, passion fruit, pokok betik, pokok rambutan, pokok kelapa dan juga pokok pulasan. Okay, so backyard saya, rumah saya ni kebanyakannya saya guna folding door sebab saya nak jimat space dan juga saya nak dia buka sepenuhnya. Saya nak dia lapang. Okay, so bersebelahan dengan saya punya backyard ni ialah master bedroom saya. So master bedroom saya sekarang ni berdepan dengan backyard supaya senang saya nak keluar melihat pokok-pokok saya, pokok-pokok kehijauan. Konsep bilik ni pun hijau juga seperti yang anda nampak, dinding saya berwarna hijau. Lepas tu lampu dan juga katil ni saya beli dari Taobao. Saya suka macam ni, saya sukalah style katil ni sebab dia arch juga. Dan juga lampu ni untuk estetik. Okay, seperti yang anda nampak di sini ialah my workstation. Sebab saya bekerja banyak work from home. Okay, dan sini pula ada sudut bacaan saya dan juga kerusi bacaan saya. Kalau saya nak baca buku ke apa ke, kat sinilah untuk saya berehat, untuk lepak-lepak kat kerusi ni sambil saya baca buku. Lepas tu dekat sini pula kita ada walk-in wardrobe saya. Tapi dah nama pun walk-in wardrobe, tempat orang simpan-simpan barang, sepah. So kita tengoklah. Okey Nadia, kami nak ucapkan thank you so much untuk you hari ini sudi terima kunjungan Hostel Malaysia datang tour rumah Nat ni. Tapi Farah, first I masuk tadi, I tertarik dengan struktur rumah ni sendiri. Yang mana dia punya high ceiling, dia ada bentuk macam curve macam tu. Mana dapat inspirasi ni? Macam rumah luar negara. So inspirasi dia memang luar negara. Daripada Inspo lah, daripada Pinterest lah. So apa tu rumah kat England, Norway, Australia sekarang ni dah banyak buat bentuk tiga segi macam ni kan. And then high ceiling. So terinspirasi lah. Nampak estetik dia. Nampak estetik lah. Menangkan rumah ni daripada scratch sendiri. Tanah yang sebenar adalah daripada ayah you sendiri, betul? Ayah, Alhamdulillah lah. Ayah bagi hadiah, dia sediakan untuk anak-anak. Sebab nampak jiran kat sebelah tadi? Jiran pun kakak saya. Oh kakak, senang ya berjiran sebelah. Yes, rezeki. Kalau Aifah suka dia punya pintu. Sampai-sampai tadi cakap, banyak bentuk arch. Wow, pintu arch yang besar. Semua arch lah Farah. Banyak memang suka arch. Memang suka arch. Yang menandakan untuk konsep rumah ni adalah eclectic, tropical dan banyak pokok dalam rumah ni Farah. Dan katanya tuan rumah dia, orang kata yang tuan punya pokok ni sini tak ada kat sini. Which is your husband kan? Dia kerja. Macam mana orang kata penjagaan you sendiri? Bukan senang nak jaga amanah orang ni. Itulah, kena jaga pokok dia pula. So dia tanah semua dia dah ni lah, baja-baja semua. Kita tinggal siram je. Tinggal siram je. Lepas tu kalau ada yang bermasalah-masalah, kita hantar balik kat dia.
Tunggu dia balik. Tunggu dia balik rumah. Habis kerja balik rumah, kita Memang banyak. bagi dia macam ni pokok ni macam nak mati dah. Tengoklah. So banyak pokok macam semut-semut ke ada ke? masalah semut Dari segi ataupun komen-komen nyamuk ke, ke? mana tahu ada Oh, punya itulah followers yang komen. netizen semua komen tak banyak nyamuk ke apa ke. Oh, ada. Ada je yang komen. Tapi kita setiap hari kita belik pokok. So macam nampak ada yang tak kena je kita terus ni lah. Tak adalah kita tunggu sampai dah merimbun, sampai dah ada binatang-binatang yang kita tak nak kan. Dia orang kata pokok pangkalnya penjagaan tu adalah penting. Macam you cakap tadi, you tukar air, betul? Tukar air sentiasa. betul. Takut ada jentik-jentik kan kita kat Malaysia ni kan. Lepas tu semut-semut ni pun nampak sikit kita terus lah sembuh-sembuh sikit. So nak tahu ni berapa kos nak buat rumah banglo sebiji macam ni. Lagi-lagi kat Kuala Lumpur guys. Okey. So pembinaan rumah ni saja tanpa tanah. Tanah kita tak kira lah dia punya ni sebab dah beli lama kan. Rumah ni saja 700k lebih kurang. Tapi ID walaupun saya tak pakai ID, maknanya interior lah, kabinet, perabot-perabot semua lebih kurang 100k. So total dah 800k dekat KL. I see. Juga tu sebab dapat rumah banglo yang besar, dapat 4 bilik juga kan. 4 bilik. Yes. bilik. Setingkat. Setingkat. Tak payah dah naik tangga. Antara impian saya juga ni nak ada rumah setingkat. Penat kan naik tangga. Penat kan? Nak kerja anak semua. Tahu tak apa. Dan kata Nat tadi sebab layout dia pun unik. Dia buat bilik disorokkan sikit. Pandai dia. So kalau tetamu datang ke privacy lah kan. Yes. So orang boleh berkumpul dekat living ataupun boleh lepak dekat betul kat yard ke. Baiklah, kita ucapkan thank you so much sekali lagi kepada Nat. Kita ada hadiah daripada pihak sponsorship kita, iaitu Das Abdul HQ. Terima kasih. Set comforter. So kalau korang nak dapatkan barang Das Abdul ni, boleh terus pergi ke Instagram mereka ataupun carilah ejen-ejen mereka di seluruh TikTok, Malaysia. ataupun ejen mereka. Kalau cari Instagram Nat macam mana? Dekat Instagram rumahku.nadiku. TikTok pun ada rumahku.nadiku juga. Dan jangan lupa juga untuk follow. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan je, Nat dan juga Farah. Untuk korang, untuk sebarang usul ataupun cadangan, korang boleh pergi ke social media Hostel Malaysia. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang like dan subscribe Hostel Malaysia. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Nat. Thank you. Dadah.